main TV memang. Tampang handsome. Yang mana? Apa maksud gelenyar tu? Mana? Gelenyar tu macam gedik-gedik. Oh, orang kita panggil tinagah-gagik juga. Gedik. Yang buka yang plastik yang. Ya, janganlah makan donat. Jangan makan donat depan I need to handle donat. Bagi Ria satu. Tak apa, tak ada kat situ. Ni tengok adik donat sikit. Medan diuji tu lah. Donat sikit yang geram lah. Tapi ada cakap jangan beli donat tadi kan. Sukalah nak beli donat. Kenapa? Saja je. Dah lah sugar tinggi ni. Ni dah buat donat tu lah. Nak buat kari pak. Asyik gepek. Yang tutup aircon sekejap. Yang tak ada feel lah nak makan sejuk ni. Yang tolong ya. Sedapnya. Jom kita makan bersama-sama. Tunggu apa nak tak kat mana? Tak yang jangan sos. Mangkuknya enggak ada. Oh ya bang, tunggu saya ambil. Tak apa tu mangkuk tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kak. Ya bos. Tak apalah mangkuknya ada. Gulanya banyak sangat ni. Tapi tak apalah, saya pakai mangkuk ni je. Tengok kat TV tu tak? Aiskrim ni, aiskrim sambal pedas-pedas ni. Yang paling suka Pak Gebuk. Pak Gebuk paling suka. Ni macam lain yang mana? Ni geprek. Macam sedap lagi nampak ni. Tak. Pak Gebuk sedap.